Apa tanda orang berilmu? Membaca buku, mencari tahu. Apa tanda orang berilmu? Tiada lokek berkongsi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natasha binti Abdullah. Ini sesi buku kali ini memberi ruang kepada saya berkongsikan kepada semua sebuah naskah baru yang berjudul Misi Lia dan Lila. Ini mengisahkan tentang Misi Lia dan Lila. Alkisahnya, pada satu malam, Lia menjumpai satu benda yang terjatuh dan bercahaya. Kemudian, oleh kerana rasa ingin tahu Lia, dia pergi untuk melihat benda tersebut. Alangkah terkejutnya Lia. Rupa-rupanya, benda tersebut merupakan sebutir bintang yang bernama Lila. Kemudian, Lila menyatakan bahawa dia ke bumi untuk menyelesaikan satu misi, iaitu mencari 3 perkara. 3 perkara tersebut ialah senyuman, tarian dan lagu. Maka, Lia menawarkan diri untuk membantu Lila menyelesaikan misi tersebut. Keesokan harinya, Lia dan Lila membuat langkah untuk menyelesaikan misi tersebut. Maka, berjalanlah mereka menuju ke satu kampung. Dalam perjalanan, mereka terserempak dengan seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Maya sedang menangis. Lantas, mereka terus mendekati Maya dan bertanya, mengapa Maya menangis? Maya menyatakan bahawa dia bersedih kerana dia baru saja kalah dalam satu pertandingan nyanyian dan dia hilang keyakinan untuk menyanyi semula. Ikutan dari itu, Lia dan Lila berusaha meyakinkan semula Maya dengan mengajak Maya menyanyi bersama-sama. Maka menyanyilah mereka bersama-sama. Bintang-bintang kecilku menari di angkasa, tinggi di langit sana, seperti mutiara. Semasa tengah seronok menyanyi, dalam tidak sedar Maya kembali ceria dan kembali mengukir senyuman sambil menari. Lalu, di sinilah Lia dan Lila menjumpai 3 perkara untuk menyelesaikan misi tersebut. Selepas menyelesaikan misi bersama-sama, Lila pun telah kembali ke langit. Semenjak itu, Lia selalu melihat bintang di langit malam. Hal ini menunjukkan nilai kerinduan dan kesetiaan sebuah persahabatan. Memetik satu ungkapan melalui naskah ini, ingatlah bahawa jangan pernah berputus asa. Teruslah berusaha kerana usaha tidak pernah mengkhianati diri. Sekian membaca kunci bijak lestari. Izinkan saya mengundur diri.